Pernah tak anda pandang kucing kesayangan yang tengah baring vibe habis atas sofa dan terdetik dalam hati? Jangan-jangan ada darah leopard liar atau kucing hutan Norway yang rare dalam gen dia. Atau mungkin anda jumpa dia di tepi jalan dan tertanya-tanya, kenapa ekor dia pelik sangat atau perangai dia lain macam? Hari ini kita akan sentuh satu topik yang memang mind-blowing bagi pemilik haiwan peliharaan, ujian DNA. Ya, ujian ni bukan setakat untuk manusia yang nak cari nenek moyang di Itali saja. Tapi, persoalan utamanya, adakah ini alat saintifik sebenar yang boleh selamatkan nyawa si bulus atau sekadar mainan mahal yang nak cekik duit anda? Spoiler, jawapannya pasti akan buat anda terkejut, malah mungkin ada yang rasa seram. Sedia, jom kita terjun ke dalam lubang arnab genetik kucing. Sebelum kita bedah rahsia si comel ini satu persatu, kita fahamkan dulu konteksnya. Kira-kira 10 tahun lalu, ujian genetik haiwan peliharaan dianggap macam cerita fantasi atau hanya untuk penternak profesional yang terlalu risaukan ketulenan baka. Semuanya bermula dengan anjing. Ujian DNA anjing jadi hit sebab baka anjing memang sangat berbeza secara visual. Senang saja nak bezakan Dachshund dengan Great Dane. Dengan kucing, ceritanya lebih rumit. Kebanyakan kucing, walaupun yang paling kita sayang dan bela di rumah, sebenarnya tiada bakar rasmi. Mereka dipanggil kucing domestik tanpa bakar atau lebih kita kenali sebagai kucing kampung. Disebabkan ini, sains genetik kucing agak ketinggalan. Tapi, kini ada syarikat gergasi dalam pasaran seperti Basepost atau Wisdom Panel yang berjanji akan bongkar semua rahsia si bulus anda, daripada risiko penyakit buah pinggang sampailah ke jawapan kenapa dia suka sangat tidur atas kepala anda. Tapi, macam mana ia berfungsi sebenarnya? Kita mulakan dengan cara ia berfungsi, sebab ramai yang membayangkan ini sebagai satu prosedur perubatan yang rumit. Sebenarnya, anda tak perlu pun jadi pakar bedah atau menyeksa haiwan itu. Semuanya dilakukan di rumah sahaja. Anda akan menerima kotak yang kemas melalui pos. Di dalamnya ada arahan dan berus khas yang rupanya macam berus maskara ataupun putik kapas. Tugas anda ialah masukkan berus itu ke dalam mulut kucing dan gosok bahagian dalam pipinya. Bunyinya memang mudah, tapi dalam realiti, kalau kucing anda tak bekerjasama, ini mungkin akan bertukar jadi pergelutan hebat. Tujuannya adalah untuk mengumpul epitelium bukal, iaitu sel-sel daripada membran mukosa. Dalam sel-sel inilah terkandung semua DNA yang kita perlukan. Tak ada darah, tak ada jarum. Kemudian, anda masukkan sampel itu ke dalam tiup uji dengan cecair pengawet khas dan hantarkannya semula ke makmal. Di sana, DNA akan diekstrak daripada sel-sel tersebut, dipotong menjadi serpihan kecil dan kemudian dihantar melalui pensekuen. Ini adalah mesin pintar yang membaca kod genetik. Tapi, apa yang berlaku kepada data ini seterusnya? Itulah bahagian yang paling menarik. Sekarang, kita sentuh satu perkara penting yang mungkin menghancurkan pemilik haiwan peliharaan. Anda perlu faham perbezaan asas yang ketara antara anjing dan kucing. Anjing telah dibiarkan oleh manusia sejak beribu-ribu tahun lalu, bertujuan untuk tugasan spesifik, menjaga, menggembala dan memburu. Sebab itulah baka-baka anjing mempunyai perbezaan genetik yang sangat besar antara satu sama lain. Namun, cerita dengan kucing berbeza sama sekali. Pada dasarnya, kucing telah menjinakkan diri mereka sendiri. Mereka cuma datang ke gudang kita untuk menangkap tikus. Pemilihan baka kucing, iaitu proses
pembiakan baka hanyalah bermula baru-baru ini. Mengikut skala sejarah, ia boleh dikatakan baru berlaku semalam, iaitu pada abad ke-19. Ini bermakna kepelbagaian genetik antara baka-baka kucing adalah sangat kabur dan tidak jelas. Jika ujian DNA mengatakan kucing jalanan anda 10% Maine Coon, ini tidak bermakna nenek moyang kucing anda telah bercinta dengan baka gergasi itu. Sebaliknya, ia bermakna kucing anda dan baka Maine Coon mempunyai moyang jauh yang sama yang pernah tinggal di kawasan yang serupa. Ini bukan pengesahan baka dalam dokumen rasmi, tetapi ia adalah gema genetik. Sangat penting untuk memahami perkara ini agar anda tidak rasa tertipu. Jom kita selami lebih mendalam tentang topik baka kucing. Apabila anda menerima laporan ujian DNA, anda akan melihat carta yang menarik. Biasanya, carta ini membahagikan genom kucing anda kepada 4 kumpulan utama. Kumpulan pertama ialah kumpulan barat, Western Group. Ia merangkumi baka-baka dari Eropah dan Amerika seperti American Shorthair, Maine Coon atau Ragdoll. Kumpulan kedua pula ialah kumpulan timur, Eastern Group, yang melibatkan kucing-kucing yang lebih anggun seperti Siam, Burma dan Oriental. Kumpulan ketiga ialah kumpulan hybrid group, iaitu baka yang lebih jarang ditemui. Manakala kumpulan keempat ialah polycat, ataupun lebih mudah kita panggil sebagai kucing kampung super. Kebanyakan kucing kesayangan kita, terutamanya kucing jalanan atau kucing kampung, akan tergolong dalam kategori polycat dengan sedikit campuran daripada kumpulan barat. Ujian ini tidak akan memberitahu anda kucing anda adalah baka British. Sebaliknya, ia akan mengatakan genom kucing anda sangat serupa dengan genom kucing yang digunakan untuk menghasilkan baka British. Nampak tak perbezaannya di situ? Ini ibarat anda mengatakan anda kelihatan seperti orang Viking kerana anda mempunyai mata yang cerah, tetapi bukannya kerana anda dilahirkan di Oslo. Walaupun pengenalan baka itu sekadar hiburan, bahagian seterusnya inilah yang benar-benar berbaloi untuk anda laburkan wang. Kesihatan. Ini mungkin bahagian laporan yang paling bernilai. Penyakit genetik sangat berbahaya kerana ia kuat boleh terpendam tanpa gejala selama bertahun-tahun. Kucing nampak sihat, lari dan bermain, tetapi tiba-tiba keadaannya merosot dan doktor hanya mampu menggeleng kepala. Ujian DNA akan menyaring puluhan mutasi genetik pada haiwan kesayangan anda yang berkait rapat dengan penyakit tertentu. Ini bukan diagnosis, tetapi ia adalah peta ladang periuk api. Jika anda tahu di mana periuk api itu tertanam, anda boleh mengelakkannya. Contohnya, dengan mengetahui kecenderungan genetik ini, anda boleh mengubah diet haiwan, kerap melakukan imbasan ultrasound atau lebih peka terhadap gejala tertentu. Ini membolehkan anda beralih daripada mod tindak balas kepada masalah kepada mod pencegahan. Percayalah, kos merawat penyakit genetik yang sudah kronik jauh lebih mahal berbanding satu ujian yang hanya berharga $100. Mari kita ambil satu contoh spesifik yang melibatkan ramai pemilik kucing, iaitu penyakit ginjal polisistik atau ringkasnya PKD. Ini adalah penyakit yang serius dan ia sering menyerang kucing baka, Parsi, eksotik, British Shorthair dan juga Scottish Fold. Intinya, terdapat sista berisi cecair yang terbentuk di dalam ginjal. Sista ini akan membesar, menggantikan tisu yang sihat dan akhirnya ginjal akan berhenti berfungsi. Perkara yang paling teruk ialah
Gejala hanya akan muncul apabila fungsi ginjal sudah merosot sehingga 70%. Ujian DNA boleh mengesan mutasi gen PKD1 ini sejak dari anak kucing lagi. Jika ujian itu positif, ia bukanlah hukuman mati, tetapi ia adalah satu amaran. Anda akan tahu bahawa kucing ini perlu menjalani imbasan ultrasonografi ginjal secara berkala dan mungkin memerlukan diet khas seawal usia muda. Dengan ini, anda memenangi masa dalam kes kegagalan ginjal, bermakna tahun-tahun kehidupan tambahan untuk haiwan kesayangan anda. Ancaman besar lain yang perlu diwaspadai ialah kardiomyopati hipertrofik atau ringkasnya HKM. Ini adalah penyakit jantung yang paling biasa menyerang kucing. Dinding jantung akan menebal, ruang ventrikel mengecil, menyebabkan jantung bekerja terlalu keras dan tertekan. Selalunya, simptom pertama dan satu-satunya penyakit ini ialah kematian mengejut. Kucing itu tiba-tiba rebah dan mati. Kedengaran mengerikan, tetapi itulah realitinya. Baka-baka seperti Maine Coon dan Ragdoll amat terdedah kepada penyakit ini. Terdapat ujian genetik untuk mengesan mutasi khusus dalam gen MYBPC3. Jika kucing anda adalah pembawa mutasi ini, ia tidak menjamin 100% kucing itu akan sakit, tetapi risikonya sangat tinggi. Dengan pengetahuan ini, anda tidak perlu menunggu sehingga kucing anda mula tercungap-cungap nafas barulah berjumpa pakar kardiologi. Sebaliknya, lakukan pemeriksaan berkala setiap 6 bulan. Tindakan ini mampu menyelamatkan nyawa mereka. Pilih kepada sesuatu yang boleh membunuh kucing anda di klinik veteriner jika doktor haiwan itu tidak sedar akan kewujudannya. Mutasi gen MDR1. Gen ini bertanggungjawab untuk halangan darah otak, brain barrier, iaitu lapisan perlindungan otak daripada toksin dan ubat-ubatan. Bagi kucing yang mempunyai kecacatan gen ini, otak mereka menjadi tidak terlindung daripada beberapa jenis ubat yang sangat biasa digunakan. Contohnya, ubat antiparasit atau ubat cirit-birit tertentu boleh menyebabkan keracunan yang sangat teruk, koma, malah kematian pada kucing yang membawa mutasi ini. Bayangkan, niat anda hanya ingin menghalau cacing, tetapi tragedi pula yang menimpa. Ujian DNA boleh mendedahkan status gen ini. Jika mutasi itu wujud, helaian keputusan ini mesti dilekatkan pada muka surat pertama pasport veterinar, ditandakan dengan pen merah tebal. Adalah garis panduan keselamatan wajib bagi mana-mana doktor haiwan yang akan merawat kucing anda kelak. Kita beralih kepada topik yang kurang menakutkan tapi sama pentingnya, iaitu kumpulan darah. Mungkin anda tak pernah terfikir, tapi kucing pun ada kumpulan darah. Ada jenis A, jenis B dan yang sangat-sangat jarang, jenis AB. Ini sangat penting untuk diketahui, terutamanya jika anda merancang pembiakbakaan, breeding. Ada satu fenomena yang dipanggil isoerythrolysis neonatal kucing. Bunyinya rumit tapi konsepnya mudah. Jika induk kucing ibu berdarah jenis B dan anak-anak kucing itu berdarah jenis A, mereka akan mendapat antibodi melalui susu ibu yang akan menyerang dan memusnahkan sel darah merah mereka sendiri. Anak-anak kucing ini akan mati dalam beberapa hari pertama selepas kelahiran dan pemilik selalunya bingung, tak tahu apa puncanya. Ujian DNA membolehkan kita menentukan kumpulan darah lebih awal, jadi kita boleh elakkan proses pembiakbakaan yang tidak serasi. Akhir sekali tentu saja, jika berlaku kecemasan dan pemindahan darah diperlukan, kumpulan darah kucing
boleh menjimatkan masa berharga untuk mencari performa yang sesuai. Mari kita ambil masa sekejap untuk membincangkan tentang keindahan. Genetik warna bulu ini adalah sesuatu yang sungguh ajaib. Mengapa kucing anda berwarna oranye? Mengapa pula kakinya ada stocking putih? Ujian genetik ini akan menghuraikan rupa paras kucing anda berdasarkan komposisi gennya. Contohnya, terdapat gen yang dipanggil gen pencairan atau dilute. Jika kucing mempunyai gen ini, warna hitam akan bertukar menjadi biru ke abu-abuan dan warna oranye pula akan menjadi warna krim. Anda juga akan tahu sama ada kucing anda adalah pembawa warna coklat atau warna cinnamon, kayu manis, walaupun secara luaran ia hanya kelihatan hitam. Perkara ini amat menarik, terutamanya jika anda membela kucing kampung yang mempunyai pantulan atau kilauan bulu yang luar biasa. Ujian ini akan menjelaskan punca dan asal-usul warna tersebut. Anda akan sedar bahawa warna haiwan kesayangan anda bukanlah suatu kebetulan. Sebaliknya, ia adalah teka-teki genetik yang kompleks yang hanya boleh terhasil dalam satu susunan yang paling tepat. Pernah tak anda terfikir tentang panjang bulu? Contohnya, anda pernah lihat tak kucing berbulu pendek tiba-tiba dapat anak yang gebu-gebas? Ini kerana gen bulu panjang adalah gen resesif. Ini bermakna gen tersebut boleh tersembunyi. Kucing itu mungkin adalah pembawa, carrier, gen ini, tetapi ia sendiri berpenampilan dengan bulu yang pendek. Ujian DNA dapat mendedahkan kewujudan faktor tersembunyi ini. Dalam laporan, anda akan melihat penanda FGF5. Laporan tersebut akan menyatakan sama ada kucing anda adalah homozigot bagi bulu pendek ataupun ia membawa potensi untuk menghasilkan anak-anak kucing yang gebu. Selain itu, ujian genetik juga boleh mengenal pasti kehadiran gen yang menentukan tekstur bulu istimewa, seperti pada baka Cornish Rex atau Sphinx. Ini membolehkan kita melihat secara mendalam potensi tersembunyi yang ada pada haiwan peliharaan anda. Pada kucing ini memang topik yang menarik. Tahukah anda bahawa secara genetik semua kucing adalah tabby? Maksudnya, mereka sebenarnya berbelang. Cuma, sesetengahnya mempunyai gen yang mengaktifkan warna padu, solid color, dan menyembunyikan belang tersebut. Tetapi, jika anda perhatikan betul-betul, kucing hitam di bawah cahaya matahari yang terik, anda selalunya boleh melihat tumpukan atau belang yang samar-samar, seperti hantu. Ujian genetik ini akan mendedahkan jenis corak yang tersimpan dalam DNA haiwan kesayangan anda. Mackerel, belang harimau, klasik, corak marmar, spotted, bertompok atau thick seperti kucing Abyssinian. Ujian ini juga dapat mengesan kehadiran gen color point, iaitu corak yang sama seperti kucing Siam, di mana telinga, kaki dan ekornya gelap tetapi badannya berwarna cerah. Rupanya, banyak kucing kampung atau kucing jalanan biasa yang membawa gen Siam ini jauh di dalam genetik mereka. Satu lagi bahagian yang menarik perhatian ialah ciri-ciri fizikal. Contohnya, polydactyly. Ini merujuk kepada keadaan di mana kucing mempunyai bilangan jari kaki yang lebih banyak daripada sepatutnya. Kucing-kucing Ernest Hemingway terkenal dengan ciri ini. Biasanya, keadaan ini kelihatan comel seolah-olah kucing itu sedang memakai sarung tangan. Ujian DNA boleh mengesahkan sama ada ciri ini bersifat genetik. Pengujian juga dilakukan untuk sifat ekor pendek. Jika kucing anda mempunyai ekor yang pendek atau kelihatan bengkok, ia mungkin disebabkan oleh kecederaan lama. Atau mungkin bersifat genetik seperti yang terdapat pada baka bobtail.
Dengan mengetahui punca sebenar, tidak perlu lagi tertanya-tanya sama ada ekornya tersepit di pintu pada masa dahulu. Ini membantu anda memahami anatomi haiwan kesayangan anda dengan lebih baik dan meredakan sebarang keraguan tentang asal-usulnya. Kita beralih kepada topik haiwan liar. Beberapa syarikat kini menawarkan apa yang mereka panggil indeks keliaran, wildness index. Mereka akan mencari penanda DNA yang sepadan dengan genom kucing liar seperti kucing batu, leopard cat, serval atau kucing hutan, jungle cat. Ujian ini penting terutamanya untuk pemilik baka hybrid seperti kucing Bengal atau Savannah. Jika anda dibelikan anak kucing Bengal tetapi ia berkelakuan seperti gumpalan bulu yang amat malas, ujian ini boleh menunjukkan peratusan darah liar yang dimilikinya. Bagi kucing peliharaan biasa, ia sekadar statistik yang menyeronokkan yang membolehkan anda berkata kepada tetamu, "Tengok, mengikut ujian, dia ada 2% darah harimau." Manfaat praktikalnya mungkin sedikit, tetapi ia pastinya memuaskan ego pemilik. Kita kembali kepada poin yang lebih penting. Beberapa ujian moden kini melangkah lebih jauh, iaitu dengan menganalisis mikrobiom mulut. Ya, anda dengar betul-betul. Ujian ini mengkaji bakteria yang hidup dalam mulut kucing anda. Kenapa? Sebab keadaan gigi dan gusi mempunyai kaitan langsung dengan kesihatan buah pinggang dan jantung. Gigi yang bermasalah adalah pintu masuk bagi jangkitan untuk merebak ke seluruh badan. Dengan menganalisis mikrobiom, kita boleh mengetahui risiko kucing mengalami periodontitis atau resorpsi gigi sebelum munculnya bau mulut atau karang gigi. Ini adalah pendekatan perubatan pencegahan yang sangat canggih dan sudah pun tersedia. Hanya memerlukan satu sampel calitan dari pipi sahaja. Rangkaian sosial untuk kucing bunyi macam tak masuk akal, tapi percayalah, ini memang benar-benar wujud. Pangkalan data DNA yang besar kini membolehkan anda mencari saudara mara si bulus kesayangan anda. Kaedah ini berfungsi sama seperti laman web pencarian keturunan manusia, di mana sistem membandingkan DNA kucing anda dengan ribuan sampel lain dalam pangkalan data. Kemudian, anda mungkin akan menerima notifikasi seperti sepupu si Komel, anda telah ditemui, dia tinggal di bandar sebelah. Ia sangat menyentuh hati, terutamanya jika anda mengambil anak kucing dari pusat perlindungan dan tidak tahu apa-apa tentang latar belakang keluarganya. Pemilik kucing betul-betul boleh jumpa adik-beradik seinduk mereka, berhubung dengan pemilik lain, bertukar gambar, malah membandingkan perangai. Siapa sangka tabiat suka makan buah zaitun atau fobia terhadap penyedut himpagas boleh jadi ciri-ciri keturunan. Namun, ada sedikit perkara yang perlu kita teliti. Mari kita bincangkan tentang ketepatan. Penting untuk difahami, ini adalah sains kebarangkalian. Kesilapan pasti akan berlaku. Kadang-kadang, sistem boleh memberikan keputusan yang pelik. Contohnya, menemui gen kucing Siberia yang gebu pada kucing Sphinx yang botak. Ini kerana pangkalan data masih lagi dalam proses penambahbaikan. Lebih banyak kucing diuji, lebih tepat algoritma tersebut. Jika keputusan itu nampak seperti karut-marut, jangan cepat label makmal itu sebagai penipu. Kemungkinan besar kucing anda mempunyai kombinasi gen unik yang masih kurang dalam pangkalan data. Dan ingat, kehadiran gen penyakit adalah risiko, bukan diagnosis sebenar. Manakala ketiadaan gen pula bukan jaminan kucing itu sihat, kerana bukan semua mutasi telah pun ditemui oleh sains. Nilai sebenar kos untuk ujian penuh adalah antara 100 hingga
$150. Itu tidak termasuk kos penghantaran, terutamanya jika anda tinggal di luar negara makmal tersebut. Adakah ia berbaloi? Jika anda menganggap ini sekadar hiburan petang, semata-mata untuk gelak ketawa, melihat carta baka, mungkin harganya agak mahal. Tetapi jika dilihat dari sudut pelaburan kesihatan, kira-kira kosnya akan berubah sama sekali. Sekali lawatan kecemasan ke hospital veterinar untuk kucing yang mengalami kegagalan buah pinggang atau jantung boleh menelan belanja ratusan, malah ribuan dolar. Jika ujian ini dapat membantu mencegah atau melambatkan penyakit itu walau hanya setahun, pelaburan ini akan berbaloi 10 kali ganda. Ini adalah insurans terhadap ketidaktahuan. Petua praktikal. Mengambil sampel. Ramai kucing memang pantang kalau kita jolok apa-apa dalam mulut mereka. Life hack, jangan buat selepas dia makan. Nanti yang sampai ke makmal tu DNA ayam atau daging, bukannya DNA si bulus. Tunggu 1 hingga 1 jam setengah. Bedung kucing anda dengan tuala. Buat macam shawarma untuk lumpuhkan kakinya. Bertindak dengan yakin tapi mesti lembut. Anda cuma perlu gosok bahagian dalam pipi tu selama 10 hingga 15 saat. Kalau kucing mula meronta, ambil masa rehat seketika. Lebih baik buat beberapa sesi pendek berbanding sekali buat terus haiwan tu trauma sampai histeria. Dan yang paling penting, wajib bagi dia treats selepas selesai. Terus mesti ingat, harga untuk dimalukan itu dah dibayar. Pilih yang mana satu. Sekarang di pasaran ada 2 peneraju utama, Base Paws dan Wisdom Panel. Wisdom Panel ni dikira syarikat veteran atau OTAI. Mereka adalah gergasi dalam ujian genetik anjing, mempunyai pangkalan data yang sangat besar dan ketepatan mereka dalam menentukan baka memang diakui. Base Paws pula, mereka fokus sepenuhnya kepada kucing. Pangkalan data genetik kucing mereka memang besar dan mereka menawarkan laporan kesihatan serta laporan pergigian yang sangat terperinci. Ada juga makmal lain yang lebih kecil, contohnya yang berafiliasi dengan universiti, tetapi selalunya mereka memerlukan sampel darah dan hanya melakukan ujian untuk penyakit spesifik sahaja. Tanpa carta, salah silah keturunan yang menarik untuk kegunaan di rumah, dan jika anda mahukan laporan yang cantik, lebih baik pilih salah satu daripada 2 nama besar ini. Akhir sekali, kita perlu sentuh isu privasi. Ya, data kucing anda memang akan disimpan dalam cloud. Syarikat-syarikat menggunakannya untuk tujuan penyelidikan. Ini membolehkan penemuan gen baharu dan ubat-ubatan baharu. Secara dasarnya, apabila anda menguji kucing anda telah menjadi sebahagian daripada saintis awam dan menyumbang kepada kemajuan veterinar masa depan. Mungkin DNA si manja anda itulah yang akan membantu menemui penawar kanser atau diabetes kucing dalam tempoh 10 tahun akan datang. Kedengaran agak bombastik, tetapi inilah cara data raya atau big data berfungsi. Anda bukan sekadar tahu warna kucing anda jingga. Anda sebenarnya membantu semua kucing jingga di dunia untuk hidup lebih lama. Jadi, secara ringkasnya, apa yang kita dapat simpulkan? Ujian DNA untuk kucing ini bukanlah tongkat sakti dan bukan juga cara untuk menukar kucing kampung menjadi kucing raja. Ia adalah alat diagnostik yang sangat berkuasa. Jujur kita cakap, ia juga hiburan yang menarik untuk pemilik. Perkara paling mengejutkan yang anda akan tahu bukanlah jenis baka kucing anda, tetapi risiko kesihatan tersembunyi yang tak mampu dikhabarkan oleh si bulus anda. Mengetahui tentang mutasi MDR1 atau kecenderungan terhadap penyakit jantung boleh menyelamatkan nyawa mereka.
Dan ini sahaja sudah cukup berbaloi dengan setiap ringgit yang kita belanjakan. Sayangi kawan-kawan berbulu anda tanpa mengira kod genetik mereka. Kerana untuk mencintai, kita tak perlukan sebarang ujian. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Kalau anda pernah buat ujian DNA pada haiwan kesayangan anda, kongsikan di ruangan komen. Adakah hasilnya sepadan dengan jangkaan anda atau ia adalah satu kejutan besar? Jangan lupa subscribe saluran ini, tinggalkan tanda like dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.